okey angle tu. Okey. Itu paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak apa-apa semangat. Nampak puasa tu, nampak. Kita cuba sekali lagi boleh tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Abang-abang takat ni ada ponteng ke? Tak ada lagi Ponteng puasa tak ada lagi, penuh semua InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempoh kuliah kita tak lama, lebih kurang dalam pukul 3.30 kita habis InsyaAllah. Ubah muka akak tu. Kita akan habis kurang lebih 1.45 kita berhenti untuk kita solat Zuhur. Dan untuk mengisi sela masa ni tuan-tuan, saya nak share tentang tajuk kita. Tapi sebelum tu perasan tak tadi sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca ta'awuz. Ta'awuz ni apa? Yang tadi kita baca tadi tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang tanya, Ustaz, bulan Ramadan tak payah kot baca tu? Sebab Ramadan bukan syaitan kena ikat ke? Kena rantai ke? Apa sebab pula kita kena minta perlindungan daripada syaitan pula? Bulan ni tak payah sebut pun. Sebab itulah tuan-tuan, ni selingan je lah, additional knowledge je lah tuan-tuan. Ulama syarah tentang hadis ni dengan 3 pendapat. Pertama, pendapat ulama pertama, literally memang syaitan itu dirantai. Itu pertama. Kedua, syaitan punya power ataupun dia punya kuasa dia tu dikurangkan dalam bulan Ramadan. Masih tetap ada, tapi dia punya power dia tu kurang sikit. Godaan dia, hasutan dia tak berapa kuat macam di luar Ramadan. Dan yang ketiga, sebahagian saja syaitan yang dirantai, sebahagian lagi dibiarkan. Dan kata ulama, yang dirantai tu yang kuat-kuat, yang bos-bos, ketua jabatan kan, ketua department, manager-manager kan, itu diikat. Yang dilepaskan ni macam yang syaitan-syaitan intern kan, tengah buat praktikal, yang tu dilepaskanlah, tak berkuat sangatlah.
Jadi tuan-tuan, maknanya dalam bulan Ramadan ni tetap juga kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan dan hasutan, gangguan-gangguan syaitan ni juga. Cuma tak kuatlah seperti di luar Ramadan. Okey. Tajuk hari ini tentang bagaimana kita nak jadikan Ramadan ini satu bulan untuk kita nak healing. Tu yang tajuk kita hari inilah, healing Ramadan lah. Tuan-tuan, dalam konsep healing ataupun konsep kita nak sembuh daripada luka emosi, luka spiritual, luka fizikal sekalipun, dia perlu bermula dengan satu step. Ni saya terus start, dia terus boleh ke? Saya start terus lah, straight to the point tu lah tuan-tuan, sebab masa kita tak banyak. Maka step pertama dalam proses healing, sembuh, dia perlu pada satu step ni dan ramai orang skip. Apa step dia? Step dia adalah mengakui ataupun acknowledge. Okey, apa maksud acknowledge? Apa maksud mengakui? Contoh kita ambil sakit fizikal. Contoh mak kita dekat rumah kat kampung, mak kita ni dah sakit macam-macam sakit. Tapi kenapa dia tak nak pergi hospital? Dia tak nak pergi check doktor. Sebab dia tak nak mengaku dia sakit. Sebab tu bila orang ni dia tak mengaku dia sakit, dia tak mengaku dia ni ada masalah dari segi fizikal, dia takkan pergi berubat dan proses penyembuhan tu takkan berlaku. Maknanya takkan berlaku dia makan ubat, takkan berlaku terapi, takkan berlaku dia masuk ward, takkan berlaku doktor check diagnose, takkan berlaku. Sebab dia sendiri tak nak mengaku dia sakit. Itu dari segi sakit fizikal. Sama juga dari segi sakit kesihatan mental ataupun emosi, spiritual. Begitu jugalah step dia. Perlu pada pengakuan. Maknanya kita kena mengaku yang kita ni memang banyak dosa. Kalau dalam konteks spiritual, dalam ilmu tasawuf, perjalanan salik menuju perjalanan pada Allah ni, pertama sekali, awal sekali adalah mengaku. Mengaku apa? Mengaku salah. Mengaku dosa lah. Mana ada orang taubat tapi tak mengaku dosa? Dengan mengaku dosa lah baru dia taubat. Maka pengakuan tu lah yang ramai orang tak nak buat. Sebab rasa okey lagi kot aku ni. Aku ni baik ni. Aku ni banyak pahala lagi ni. Aku okey, aku tak ada rasa sakit apa-apa. So dengan tidak mengaku pada satu kelemahan ataupun kesakitan kita akan membantukan proses healing. Sebab tu dah tuan-tuan, kenapa bulan Ramadan adalah bulan untuk buatkan kita ni mengaku dan sedar diri, mengenal diri. Kenapa? Dia relate dengan tadi syaitan punya cerita. Tuan-tuan, bulan ni kan bulan kurang sikit godaan syaitan, kurang sikit godaan iblis, bahkan ada yang dirantai. Maknanya tuan-tuan, kalau ini hari kita buat salah, saya cuba belanja 2-3 lagu dulu boleh tuan-tuan? Test mic dulu. Okey. Kat mana tadi? Kalaulah bulan ni kita buat salah, buat silap, buat maksiat, maknanya tuan-tuan, itu adalah dia datang daripada diri kita sendiri. Kalau sebelum ni kita boleh bagi alasan. Alasan apa? Oh, ni syaitan ni bisik kat aku ni. Ini semua adalah godaan iblis ni. Tuan-tuan, iblis syaitan belum sempat keluar rumah lagi nak goda kita. Tapi kita dah salahkan iblis syaitan. Sebab iblis syaitan lah ni, aku jadi macam ni, aku buat maksiat ni. Tapi sekarang iblis syaitan dia tak masuk dalam konteks. Maknanya kalau kita buat silap, kita malas. Contoh berat nak semayang, berat nak baca Quran, berat zikir, itulah kita. Dengan sedar diri itulah kita, barulah bermula proses healing tu. Macam kita on Waze kan. Tuan-tuan bayangkan kita nak pergi satu lokasi, contohnya kita nak pergi Johor Bahru. Waze takkan boleh detect macam mana laluan ke Johor Bahru kalau dia tak boleh detect current location kita. Betul tak? So kalau kita nak pergi pada proses penyembuhan tapi kita tak tahu current situation, luka emosi kita, keadaan spiritual kita, kat skot mana pun kita takkan mulakan perjalanan. Seperti mana Waze takkan mulakan perjalanan, tunjuk jalan kepada Johor Bahru tadi tu. Sebab tu tuan-tuan, step pertama yang kita kena selesaikan dulu bulan Ramadan adalah untuk kita tahu dan sedar kita ni punya tahap spiritual kita dekat mana. Cuba tengok dah 4 hari, 3-4 hari ni kan, kita punya tarawih macam mana, kita punya zikir macam mana, kita punya Ramadan, kita punya puasa macam mana, mulut kita macam mana, Quran kita macam mana. Kalau teruk lebih sama je macam bulan sebelum Ramadan, memang itu perangai kita. Kalau mulut tetap puaka yang sama juga sebelum Ramadan, Ramadan pun sama juga, itulah perkataan kau guna, itulah kita. Dan perlu untuk kita buat penambahbaikan dalam bulan Ramadan. Nak buat macam mana? Ni yang saya nak cerita ni lah hari ni, insyaAllah.
Tuan-tuan dapat first step? First step adalah mengaku. Dalam psikologi, seseorang itu tidak boleh sembuh daripada depression, anxiety, bipolar, even skizofrenia dan apa-apa saja penyakit mental yang ada ni, selagi dia tak mengaku dia sakit. Sebab tu tuan-tuan kan tengok kat drama kan, tengok kat filem kan, orang yang ada sakit masalah kesihatan mental kan, aku tak gila, macam tu sampai bila-bila pun takkan sembuh, sebab dia tak mengaku. So perlu kepada acknowledgement, pengakuan kepada keadaan, condition kita sekarang. Mengaku, ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah. Nampak tak? Rupanya pengakuan itu akan membantu kita untuk Allah ampunkan dosa kita. Pengakuan itu akan membantu kita untuk semakin sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengaku dan sedari banyak dosa. Apa sebab tak nak bangun malam? Sebab rasa diri banyak pahala. Kenapa malas nak bangun malam? Sebab rasa dah dijamin syurga. Tuan-tuan, sahabat ni ada berapa ramai? Ada 124,000 sahabat yang tercatat dalam sirah. Dan di kalangan sahabat, kan kita pernah dengar 10 sahabat yang dijamin syurga kan? Ini confirm syurga. Kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak tanya, sahabat-sahabat yang dijamin syurga ni, bagaimana ibadah mereka? Dahsyat ke biasa je? Dahsyat. Okey, saya nak tanya satu soalan. Soalan ni pernah ditanya pada saya dan saya terkedu sebab tak pernah orang tanya soalan tu kat saya. Dan kali ni saya nak tuan-tuan dengar pula soalan ni. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah hari ni kita ni confirm syurga, confirm, maksudnya Nabi dah endorse ni, semua dekat Takaful Malaysia ni yang dekat surau ni saja, ni semua confirm syurga, syurga Firdaus. Saya nak tanya, tuan-tuan pergi tarawih lagi tak malam ni? Tak payahlah. Tak payah dah confirm syurga, betul tak? Kan? Tuan-tuan nak susah payah lagi ke baca Quran? Tuan-tuan nak kena sedekah lagi ke, nak buat ibadah lah, nak puasa. Dah confirm syurga, tuan-tuan nak puasa pergi, nak semayang, nak kena bangun malam, kena beli. Tapi tuan-tuan, tengok sahabat, mereka walaupun telah dijamin syurga dan di-endorse sendiri oleh Nabi SAW di hadapan mereka, ibadah mereka bukan biasa. Mereka ni dia jamin syurga, tapi ibadah mereka seakan-akan belum dijamin syurga. Semayang, jihad, Quran, sedekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sedekahnya dia sedekah semua sampai tinggal Allah dan Rasul je. Kan? Sayyidina Umar Al-Khattab, separuh harta dia infakkan, dia wakafkan, dia sedekahkan. Ini dahsyat sahabat-sahabat walaupun dijamin syurga. Now soalan kedua saya, tuan-tuan, hari ni kita semayang sebab kita nak pahala, kita nak masuk syurga. Contohlah tuan-tuan, nanti kat sana tak ada syurga, tuan-tuan masih ibadah? Syurga tak ada? Masih semayang? Kalau dah tak ada syurga, semayang apa lagi? Para sahabat, mereka beribadah bukan lagi sebab syurga. Para sahabat berjihad bukan lagi hanya semata-mata sebab syurga. Syurga ni dia bukan lagi tajuk utama dalam hidup dia. Tajuk utama mereka adalah Allah, untuk menjadi pencinta Allah dan supaya Allah cintakan mereka. Sebab tu gelaran mereka radhiyallahu wa radu'an. Mereka redha pada Allah dan Allah telah redha pada mereka. Tajuk utama dalam hidup mereka adalah untuk menjadi orang dan hamba yang Allah sayang dan suka. Sebab tu sahabat masuk syurga ni bukan sebab syurga tu, sebabkan nakkan kasih sayang Allah. Dan masuk syurga tu salah satu lagi reason kenapa? Sebab Nabi Muhammad ada dalam syurga. Sebab tu kenapa mereka beria nak masuk syurga. Sebab tu dah tuan-tuan, dalam permulaan perjalanan kita nak jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita ni nak healing, perjalanan tu perlu dimulakan juga dengan niat yang betul. Salah ke Ustaz kalau saya nak semayang sebab syurga? Tak salah. Bahkan Allah bagi tahu dalam Al-Quran, ganjaran-ganjaran syurga menanti orang yang buat amal kebajikan. Cuma sahabat telah pergi pada next step. Contohlah tuan-tuan, dulu masa kita kecil, bila mak kita suruh buang sampah, kita kata tak nak, dan mak kita kata tak apalah, buanglah sampah. Bila buang sampah, mak bagi kau RM1. Kita pun pergilah buang sampah, tolong mak sebab RM1. Tuan-tuan, sekarang ni hari kalau kita balik kampung, mak suruh buang sampah, kita minta lagi tak RM1? Kita dah tak minta dah. Apa sebab tak minta? Satu, drop your water face.
Yang kedua, kita buang sampah tidak lagi sebab singgit tu, tapi sebab kasihnya kita kepada ibu. Tuan-tuan, bila hari-hari kita telah beribadah, dia perlukan peringkat demi peringkat. Pada peringkat awal, ya, kita ibadah ni sebab kita nak pahala, kan? Kita nak syurga, kita nak ganjaran. Itu kan motivasi manusia, pain and reward. Cuma bila sampai satu tahap, para sahabat tidak lagi beribadah untuk itu semata-mata, tapi kerana kasihnya mereka pada Allah. Macam analogi saya tadi, kasihnya pada ibu, kita buang sampah. Kalau dulu sebabkan singgit, kali ini sebab ibulah saya buang sampah, sebab ibulah saya ambil cuti, sebab ibulah saya balik kampung, sebab ibulah saya ziarah melepasi beratus kilometer semata-mata untuk tengok ibu. Sebab itulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diminta oleh ulama untuk sentiasa memperbaharui niat puasa kita setiap hari. Betul tak? Setiap malam lepas tarawih apa semua kan, lepas witir, kita niat puasa. Kenapa nak kena niat puasa? Sebab niat kita selalunya mudah untuk tersasar. Nabi sebut dalam satu hadis yang saya ingat tuan-tuan pun boleh sambung hadis ni. Innamal a'malu bin niat. Satu amalan itu dia bergantung kepada niat seseorang. Maknanya kalau contoh kita masuk Ramadan ni, niat sebab aku nak kurus. Saya nak tanya saya nak tanya perempuan, berdasarkan pengalaman perempuan dan kawan-kawan perempuan, akak-akak, ibu-ibu, saya nak tanya lah, kurus tak? Aku kurus. Oh, ada angguk. Kurus kan? Kurus. Ada yang kurus bulan Ramadan, tapi dia hanya dapat kurus, dia tak dapat yang lain. Dah lah kurus sementara. Dah hari raya dengan sebulan open house, takkan kurus lagi. Dah lah dapat kurus je, kurus tu sementara. Dan siapa-siapa yang berpuasa semata-mata nak kurus, dia hanya dapat kurus, dia tak dapat keampunan, dia tak dapat keberkatan, dia tak dapat kebersihan hati tu. Sebab itu yang dia niat. Adapun yang berpuasa pada tahun ni sebabkan oleh, okey, kenapa kenapa abang puasa? Oh, saya puasa sebab, yelah, biasanya bulan Ramadan orang puasa, saya pun puasa lah. Dia puasa sebabkan adat, bukan sebab ibadat. So dia hanya dapat memenuhi pandangan manusia sajalah. Oh, kau puasa bagus kau ni, bagus-bagus. Itu je dia dapat, pahala dia tak dapat. Sebab pahala tu dia akan dapat, ganjaran akan dapat kalau dia beribadah semata-mata untuk sukakan Allah. Sebab itulah kena refresh niat kita setiap malam. Ya Allah, aku puasa esok hari ni kerana aku nak sukakan kau ya Allah. Itulah niat yang terbaik dalam kita berpuasa. Maka datanglah ganjaran keampunan, datanglah ganjaran ketenangan, datanglah ganjaran-ganjaran sebagai contohnya ganjaran ketenangan hati. Ni kenapa aku Ramadan keempat tapi tak tenang-tenang lah hati aku ni. Ni apa sebab serabut kepala aku, fikir macam-macam lah. Mungkin kita kena cek balik niat kita, kenapa kita berpuasa. Sebab by right Ramadan dia akan menenangkan hati kita. By right Ramadan akan buatkan kita boleh raih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat tak lagi hadis yang famous yang ustaz-ustazah mesti akan sebut? Antara hadis yang popular kalau bulan Ramadan puasa ni, pasal Nabi naik mimbar. Tuan-tuan ingat tak hadis tu? Nabi naik mimbar. Pada yang macam tak macam lupa-lupa kan? Saya bagi saya ingatkan balik boleh. Tapi saya cerita ringkas boleh. Nabi satu hari naik mimbar. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Nabi naik anak tangga pertama, Nabi sebut amin. Anak tangga kedua, Nabi sebut amin. Anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Bila turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tak biasa dengar ni, kau sebut amin naik mimbar ni. Ini first time ni kami dengar ni. Kenapa ya Rasulullah? Dan Nabi kata, sesungguhnya Jibril telah turun tadi dan berdoa dengan 3 doa. 1 anak tangga, 1 doa. Tuan-tuan kena tahu, Jibril ni dia hanya buat special appearance dia pada acara-acara besar dan tertentu saja. Dia tak turun selalu. Yalah, ini penghulu segala malaikat kot. Ini presiden kepada segala malaikat kot. Bukan selalu dia turun. Jadi tuan-tuan, Jibril turun ni bila benda-benda besar je. Sebagai contoh, ketika saat Nabi Ibrahim AS nak dicampak ke dalam api, Jibril turun. Ketika wahyu pertama diturunkan, Jibril turun. Dan tuan-tuan, kali ni Jibril turun lagi. Tuan-tuan tahu tak, selepas Nabi wafat, Jibril dah tak turun, kecuali satu malam. Jibril selepas wafatnya Nabi, Jibril tidak lagi turun ke bumi kecuali satu malam, iaitu malam Al-Qadar.
Sebab malam itu malam turunnya Al-Quran, malam tu malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Jibril turun sebab apa? Jibril akan turun bersama dengan semualah dia punya pegawai-pegawai dia, kan, orang kanan dia, staff-staff dia, semua turun, malaikat-malaikat turun memenuhi dan bersesak-sesak di bumi untuk mengangkat dan mengambil doa-doa mereka yang bangun pada malam Al-Qadar untuk dibawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Jibril turun masa kat mimbar tu, dan Jibril berdoa dengan 3 doa. Ni saya cerita ringkas lah tuan-tuan, hari ni panjang, nak cerita ni sejam. Pertama, doa Jibril adalah celakalah orang yang apabila dia ni mendengar namamu ya Rasulullah, dia tidak berselawat kembali ke atas kamu. Tuan-tuan, setiap kali kita selawat sallallahu ala Muhammad, ada malaikat yang spesifik portfolio dia untuk bawa selawat tu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan Nabi akan tahu selawat ni datang daripada siapa. Mana malaikat tu yang bawa tu spesifik, dia punya kerja, skop kerja dia tu, dia akan bagi tahu selawat ni daripada fulan si fulan. Dan kalaulah setiap masa dan setiap hari selawat tu dihantar, bukankah itu akan membuatkan Nabi kenal dengan kita? Dan benarlah kata Nabi SAW menjawab soalan daripada sahabat, ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar umat kau ramai, macam mana kau nak tahu ni umat kau, ni umat Nabi Musa, ni umat Nabi Ibrahim, macam mana nak tahu? Maka Nabi SAW kata apa? Sesiapa yang paling banyak berselawat ke atas aku, dia yang paling hampir dengan aku. Sebab Nabi kenal. Tapi kalau selawat satu kali sehari, seminggu sekali, kan, itu kebimbangan buat kita takut-takut Nabi tak kenal. Tuan-tuan, penyesalan terbesar kita nanti dekat padang mahsyar, bila kita nak bagi syafaat pada Nabi, Nabi tak kenal kita. Itulah azab besar, tuan-tuan. Sebab di padang mahsyar kita sangat berhajat pada syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, doa satu. Kedua, doa Jibril, celakalah orang yang dia ni masih ada lagi mak dan ayah, tapi tak buatkan dia ni boleh masuk syurga. Apa maksudnya? Tuan-tuan, pagi tadi dekat Zayan pun soalan yang sama juga. Ayah saya ni tinggalkan saya, buang saya, tak bagi nafkah semasa saya kecil, sekarang saya dah besar. Boleh tak kalau saya ni abaikan dia? Alah, bapak pun dulu pun bukan jaga saya pun, bapak dulu pun bukan heran pasal saya pun, tinggalkan saya dengan mak je. Sekarang ni bapak dah besar kan, dah tua kan sekarang kan, hiduplah seorang-seorang. Itulah soalan saya pagi tadi, Zayan. Macam-macam soalan lah, orang luar masalah kan dekat Astro. Tuan-tuan, Nabi tak pernah letak syarat kalau kita ni nak buat baik kat mak ayah, mesti mak ayah kena buat baik kat kita. Tak pernah letak syarat macam tu. Nabi ajar kita buat baik pada mak ayah tanpa syarat, walaupun mak ayah kita ni orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kenapa Nabi Jibril doa celakalah orang yang ada mak ayah tapi tak buatkan dia masuk syurga? Sebab by having mak ayah lagi yang masih hidup, lagi mudah kita boleh masuk syurga. Sebab tuan-tuan, contohlah pagi ni kita WhatsApp mak kita je, mak berbuka ini hari apa, hantar gambar sikit kat grup WhatsApp contoh. Hanya dengan tanya khabar pun dah seronokkan mak, itu pun boleh buatkan kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah celakalah orang ada mak ayah tapi tak boleh masuk syurga melalui mak ayah. Itu yang kedua. Ketiga, ni kita cerita ni, celakalah orang yang dia ni Allah bagi peluang dia masuk Ramadan. Kan kita doa daripada Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, gunakanlah keberkatan dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Allah telah kabulkan doa kita. Allah telah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Ceritanya adalah sekarang ni dah sampai bulan Ramadan, ada orang yang dia masuk Ramadan, dia keluar, dia tak dapat keampunan. Sebab apa? Apa sebab dia tak dapat keampunan? Masuk Ramadan, keluar tak dapat keampunan. Tuan-tuan, bahaya tau kalau masuk Ramadan tak dapat keampunan. Sebab Jibril doa celakalah orang yang dapat masuk Ramadan, keluar tak dapat keampunan. Dan Nabi telah aminkan tiga-tiga doa Jibril itu. Mana mungkin kita boleh healing, sembuh daripada luka emosi kalau kita ni masih lagi dosa kita tak diampunkan oleh Allah. Mustahil kita boleh bahagia dalam keadaan Allah murka pada kita. Impossible untuk kita ni lapang kehidupan
kalau kita ni dosa ni masih banyak melekat dan kita tak minta taubat dan ampun pada Allah. Tuan-tuan, inilah next step yang kita kena buat untuk kita heal Ramadan ini. Kita kan dianjurkan untuk buat macam-macam ibadah. Solat tarawih lagi ekstra, ada witir lagi, Quran lagi, selawat, zikir lagi. Tapi ulama ajar pada kita, nak masuk Ramadan, nak jadikan Ramadan bulan penyembuhan, ada satu benda yang jangan tinggal. Apa dia jangan tinggal? Tuan-tuan, jangan tinggal satu benda yang saya pun lupa. Saya bila diingatkan baru saya macam, ya Allah, ini aku terlepas. Jangan lupa tuan-tuan, dosa-dosa kita ni ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni boleh diampunkan dengan buat kebaikan. Contohnya kalau sedekah, Allah ampunkan dosa, betul tak? Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang bersedekah, maka dia akan dihapuskan dosanya seperti air yang menghapuskan api. Sama juga kalau kita ambil wuduk. Tadi kami wuduk, menitik air wuduk kita tu, maka setiap titisan air wuduk tu akan gugur dosa-dosa kita. Kan, kita pun dengar kalau kita usap kepala anak yatim akan gugur dosa-dosa. Ini semua dosa-dosa kecil saja. Kalau dia datang pada dosa yang besar, dia tak cukup hanya dengan ambil wuduk dan usap kepala anak yatim. Dia perlu pada apa? Dia perlu pada taubat nasuha. Dan taubat nasuha, tuan-tuan, Imam Nawawi telah bagi tahu 3 rukun dalam taubat nasuha. Dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang kedua tentang taubat, ada 3 rukun dan mesti semua rukun ni dipenuhi baru valid taubat kita. Barulah taubat itu jadi taubat nasuha. Kalau tertinggal salah satu, tu belum taubat nasuha. Maknanya Allah masih tak ampunkan lagi dosa besar kita. Kita tak nak nanti kita pergi dekat padang mahsyar, dekat akhirat nanti, Allah tengok, okey, dosa-dosa kecil kau semua dah selesai. Sebab kau ni semayang tak tinggal, kau ni baca Quran tak tinggal. Tapi ada dosa-dosa besar kau lagi ni. Susah kita nanti kat padang mahsyar. Maka perlu untuk dibuang dan selesaikan dulu dosa-dosa besar kita dengan taubat nasuha. So, taubat nasuha tu rukun dia 3 tu apa? Okey, tuan-tuan, kita azam sama-sama kita mesti buat benda ni. Pertama sekali, syarat untuk rukun dalam taubat nasuha pertama adalah berhenti buat dosa tersebut. Berhenti terus, berhenti, stop. Okey Ustaz, yang tu saya boleh buat, insya-Allah saya dah stop. Okey, rukun pertama check, settle. Tapi ramai orang sangkut di rukun yang kedua. Rukun kedua dalam taubat nasuha apa? Menyesal. Kenapa saya kata ramai yang sangkut? Sebab ramai orang hari ni berhenti buat maksiat bukan sebab menyesal, sebab tak larat. Ni apa sebab tak buat dah? Dah tua dah Ustaz. Tak larat dah. Ni kenapa kau berhenti buat benda ni? Duit tak ada. Maknanya kalau ada duit, kau mesti buat punya. Kalau kau muda lagi, bertenaga lagi, kita akan buat pula, buat juga. Maka tak ada penyesalan. So tuan-tuan, saya nak tanya, maksiat yang kita dah berhenti buat tu, kita sekadar berhenti ataupun kita ada penyesalan? Kalau tak ada penyesalan, gugur rukun dalam taubat nasuha. Mesti kena menyesal. Tanda orang ini Allah terima taubatnya adalah dia benci untuk kembali balik pada dosa dia yang lepas. Dia benci nak cerita pun dia tak nak. Itu tanda Allah telah terima taubat seseorang. Cakap pun tak nak, sebut pun tak nak. Dia dengar orang cakap pun tak nak. Sebab ada orang yang dia berbangga-bangga dengan dia punya maksiat dia. Aku dulu buat ni, aku dulu pergi situ, aku dulu situ. Tapi orang yang menyesal, nak sebut pun dia benci. Sebab dia tahu sakitnya hidup dalam kemaksiatan dan langgar perintah Allah. Itu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga adalah untuk berazam untuk tidak buat lagi. Itu 3 rukun. Barulah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang besar-besar ni. Dan dia akan memudahkan perjalanan kita untuk heal dalam bulan Ramadan ni. Sebab kita nak keluar Ramadan, kita dah tak nak bawa dosa, nak tinggal kat sini. Kita nak keluar dalam keadaan fitrah. Sebab tu kita sambut Aidil Fitri. Kita nak keluar dalam keadaan fitrah, bersih seperti bayi yang baru lahir. Inilah prosesnya. Tuan-tuan, ulama bagi tahu kalau Ramadan tak dapat mengubah kita, ada ke bulan yang lebih baik daripada Ramadan untuk ubah kita? Tak ada. Tuan-tuan, kalau Ramadan ni tuan-tuan tak, kita sama-sama tak usaha untuk ubah jadi lebih baik, kita nak tunggu bulan bila lagi untuk kita berubah? Inilah sebaik-baik bulan. Dan kita dah masuk Ramadan ni banyak kali dah tuan-tuan. Kalau umur kita 42 tahun, 42 kali dah kita masuk Ramadan. Kalau umur kita 38 tahun, 38 kali lah masuk Ramadan.
Cuma tuan-tuan, masuk Ramadan semua akan masuk. Kawan kita yang agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Islam, semua masuk Ramadan. Beriman tak beriman, semua masuk Ramadan, betul tak? Cuma bezanya adalah keluar orang yang sama ataupun keluar Allah telah gugurkan semua dosa-dosa. Ada banyak orang tanya saya, Ustaz, orang macam saya ni Tuhan ampun ke? Kalau Ustaz tahu dosa saya besar mana, dosa saya ni banyak mana yang maksiat saya buat, Ustaz pun tak berani nak kawan dengan saya. Dan Tuhan ampun ke orang macam saya ni? Ramadan mulia, selain daripada bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, bulan Ramadan ni bulan keampunan. Dia macam kita kan saman JPJ kita kan banyak dengan saman polis. Kan ada hari-hari dapat last 50%. Masa tu lah kita nak bayar, betul tak? Kat apps, kat website apa semua kan. Ini bulan, tuan-tuan, Allah bukan bagi last 50%. Allah bagi 100% keampunan pada semua. Allah ampunkan semua manusia dalam bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan, antara sebab kita tak dapat keampunan, ulama bagi tahu sebab kita tak yakin pun Tuhan boleh ampunkan kita. Bukankah Tuhan itu Al-Ghaffar? Bukankah Allah ini Maha Mengampun? Besar mana dosa kita, besar lagi keampunan Allah pada kita. Dan ada satu kisah pasal seorang lelaki yang dia dah bunuh. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah lelaki yang dah bunuh 99 orang tu? Itu famous kan pasal hadis tu, yang dah bunuh 99 orang. Dia bunuh, tuan-tuan, dia bunuh. Itu dosa dengan siapa tu? Itu bukan dosa dengan Allah je tu. Itu dosa dengan manusia. Dan dosa dengan manusia itu bukan dosa dengan 99 orang. Itu dosa dengan yang 99 orang tu. Takkan tak ada anak bini, takkan tak ada mak ayah, takkan tak ada keluarga. Berapa banyak dosa dia dengan manusia. Maka satu hari dia terasa macam aku nak taubat dah. Dan dia jumpa dengan seorang rahib. Dia tanya, "Rahib, agak-agak orang macam aku ni Tuhan ampun tak?" Rahib kata, Tuhan mesti ampun, tapi apa dosa kau? Dosa aku bunuh orang. Oh, bunuh orang. Berapa orang? 99. Rahib pun terkejut. 99? Ini tak boleh bincang dah ni. Kalau 99 Tuhan tak ampun dah orang macam kau ni. Maka tuan-tuan, hari tu genap 100. Dengan rahib pun dia bunuh sekali. Jadi dia kata macam, dah 100 orang dah, makin bertambah pula ni. Maka dia pun ada terdetik hati, Tuhan ampun tak Tuhan ampun tak Dia ada yakin yang mesti ada peluang lagi ni. Jadi dia jumpa dengan seorang alim. Kata, "Wahai orang alim, okey, aku dah bunuh 100 orang. Aku nak tanya, agak Tuhan ampun tak aku?" Orang alim tu jawab apa? "Wahai lelaki, dosa yang lagi besar daripada ni pun Tuhan ampun. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah kau kena keluar daripada kampung ni. Kau kena pergi pada kampung yang baru." Maka lelaki tadi pun sebabkan nak Allah ampunkan dia pun keluar daripada kampung yang lama menuju ke kampung yang baru. Kita pun tahu ini cerita. Lelaki ini sempat tak sampai kampung yang baru? Tak sempat sampai. So dia mati di perjalanan, meninggal di perjalanan. Maka turunlah dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Masing-masing bincang, ni siapa nak ambil ni, siapa nak pick up ni, kan? Rahmat kata, akulah ambil sebab dia ni nak taubat. Malaikat azab kata, akulah ambil sebab dia tak sampai lagi kat kampung yang baru. Maka Allah telah utuskan satu lagi malaikat sebagai hakim yang mengukur jarak. Kalau jarak lelaki tadi antara dia dengan kampung yang lama lagi dekat, maka neraka tempat dia. Kalau jarak dia dengan kampung yang baru lagi dekat, maka syurga lah tempat dia. Tuan-tuan, lelaki ni baru je keluar. So literally memang dia ni neraka lah tempat dia, sebab baru je keluar. Jarak dia dengan kampung yang lama lagi dekat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah merapatkan bumi ketika diukur jarak lelaki tadi dengan kampung yang baru lebih dekat berbanding kampung yang lama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa lelaki tadi dan telah masukkan lelaki tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih yang Allah nak bagi tahu pada kita, jangan putus asa dengan rahmat aku.
Allah sebut dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah banyak buat maksiat, telah lukakan banyak hati-hati manusia, telah banyak melanggar perintah aku, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat aku. Perjalanan sembuh daripada luka, sembuh dalam perjalanan kita nak hilal Ramadan ini, dia bukan mudah. Kan kita pernah dengar kan orang cakap, Ustaz, kenapa semakin saya dekat dengan Allah ni semakin susah hidup saya? Susah hidup saya. Kenapa makin payah, Ustaz? Contohlah saya baru start nak belajar semayang. Allah, hai, orang mengata saya macam-macam. Dah ustaz-ustaz sekarang semayang Mesti mau ustaz ke baru semayang tuan? Dah tutup aurat dengan sempurna sekarang. Ustazah sekarang ni. Kenapa ustaz saya nak balik pada Allah macam-macam ujian? Masa saya sebelum ni elok je. Kenapa? Sebab makin payah hidup saya. Tuan-tuan, ni menjadi penutup kita untuk kuliah kali ini. Perjalanan menuju Allah ini adalah perjalanan yang pernah dilalui oleh Nabi Adam AS. Apa jadi pada Nabi Adam? Nabi Adam terpisah dengan isteri tercinta. Perjalanan ini menuju Allah ini, nak jadi baik ni, pernah dilalui oleh Nabi Nuh AS. Apa jadi pada Nabi Nuh? Nabi Nuh menyaksikan anaknya mati tanpa iman depan mata. Perjalanan ini pernah dilalui juga oleh Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria wafat digergaji oleh umatnya sendiri. Jalan ini juga pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Apa jadi pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang besar. Dan jalan ini juga pernah dilalui oleh kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi pada Nabi? Nabi kehilangan ramai manusia-manusia yang dia sayang. Allah uji bukan sebab Allah benci, tapi ini cara untuk Allah membuktikan keimanan dalam hati. Betul ke engkau ni nak balik ke aku? Kan Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka menyangka kami akan biarkan mereka berkata kami dah beriman, kami dah berhijrah, kami dah baik, kami dah soleh-solehah, tapi mereka masih belum lagi diuji oleh kami. Allah uji bukan sebab benci, tapi untuk mengesahkan keimanan dalam hati. Macam kita, anak kita datang jumpa kita, Daddy, saya pandai matematik. Macam mana kita nak sahkan dia pandai matematik? Kita kena bagi ujian matematik ke dia. Boleh tak kau jawab? Ibu-ibu, saya memang pandai English. Macam mana nak mengesahkan dia pandai English? Kita bagi dia task pasal English. Kalau dia boleh jawab soalan-soalan dan dia boleh lulus ujian-ujian English, maka benarlah English dia memandai. Tapi kalau yang tadi anak kita matematik kata dia claim dia pandai matematik, tapi bila bagi ujian dia fail, maknanya palsulah dakwaan yang mengatakan dia pandai matematik. Dan samalah juga macam kita. Ujian yang datang dalam hidup kita untuk mengesahkan keimanan. Adakah selama ini iman kita benar ataupun rupa-rupanya hanya palsu? Tuan-tuan, kita takut jumpa depan Allah nanti, rupanya iman yang kita bawa ini iman yang palsu. Rupa-rupanya kita berbuat baik selama ni bukan untuk Allah. Kita pun tahu tuan-tuan, dalam hadis yang satu hadis yang menyebabkan para sahabat pernah pingsan sebab dengar hadis ni, tentang 3 golongan yang paling awal diheret masuk ke dalam neraka, dicampak ke dalam neraka. Tuan-tuan, yang paling awal masuk neraka bukan penzina. Paling awal masuk neraka bukan kaki minum. Yang paling awal masuk neraka adalah mereka yang banyak bersedekah, mereka yang banyak ilmu dan menyampaikan ilmu, dan mereka yang telah banyak berkorban dan berjihad di jalan Allah. Ini yang paling awal masuk neraka. Masuk neraka bukan ni semua benda-benda baik. Tuan-tuan, kenapa ni 3 golongan yang paling awal Allah heret? Heret tu dalam keadaan malaikat akan heret muka dia dan masuk dalam neraka. Kenapa? Sebab bila Allah tanya, apa nikmat aku bagi kat dunia dulu? Yang kaya ni kata apa? Sesungguhnya kau telah bagi aku kekayaan dan aku telah infakkan harta-harta aku ni kerana engkau ya Allah. Apa kata Allah? Penipu. Aku bagi kau kekayaan dan kau infakkan harta engkau semata-mata untuk engkau digelar sebagai pemurah dan dermawan.
maka inilah golongan yang akan dicampak dalam neraka. Datang pula golongan kedua, apa nikmat aku bagi kat kau telah berikan kepadaku ilmu ya Allah, kau telah bagi pada aku ni knowledge yang boleh aku sampaikan pada orang, dan aku sampaikan pada orang ya Allah, kerana engkau ya Allah penipu. Engkau sampaikan ilmu pada orang ni semata-mata supaya orang anggap engkau ni pandai, engkau ni bijak, engkau ni alim. Maka hari ni masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Dan sama juga orang yang berjihad di jalan Allah, kami berjihad kerana engkau ya Allah penipu. Engkau berjihad supaya semata-mata bila engkau mati nanti, nama engkau disebut-sebut oleh orang kampung dan keturunan kau sebagai pahlawan. Tuan-tuan, yang kita risau apa? Kita risau selama ni kita buat amalan bukan sebab Tuhan. Maka muflislah kita dekat sana. Kita rasa kita bawa amalan banyak dekat hari akhirat, tapi satu pun palsu, satu pun Allah tak terima. Sebab tu perlu ada refresh niat. Ya Allah, ni aku dengar kuliah ni sebab engkau ya Allah, tak ada sebab lain dah ya Allah. Sebab itulah kalau kita buat satu hanya semata-mata kerana Allah, tuan-tuan, abang-abang, saya nak tanya abang-abang, kalau abang-abang ni, abang bekerja, penat, keluar pagi, balik lewat kan, buat part time lagi kan, balik contohnya abang bawa balik duit, abang bayar duit rumah, sewa rumah, beli barang dapur, bagi nafkah. Kalau isteri dan anak-anak tak cakap terima kasih kepada abang, abang ada masalah tak? Kita tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab aku buat ni bukan untuk puas hati isteri dan juga anak-anak, aku buat ni untuk Allah. Nafkah yang aku bagi ni, isteri dan anak-anak aku tak hargai pun tak apa. Sebab aku buat bukan untuk mereka, tapi untuk sukakan Allah dan jalankan perintah Allah. Inilah orang yang buat kerana Allah. Sama juga kakak, puan-puan, para isteri, kadang kita masak berbuka kan penat, kita dah kerja balik masak pula siakap 4 rasa kan, masak pula udang sambal petai kan. Masak pula kemain sedap lagi, punyalah penat buat masak. Suami kita sikit thanks pun tak ada. Tak ada sikit terima kasih ke bang, penat saya ni, dah kita bersama-sama kerja kat Takaful, tak ada sikit ke kan, takkan tak ada sikit thanks kot. Puan-puan, orang yang mereka ini buat sesuatu hanya kerana Allah, orang tak terima kasih kat dia pun tak apa. Sebab dia buat bukan untuk suami, dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dah 1:45, tu je lah ceramah kita. Tuan-tuan berubah lah tuan-tuan, penat dah ceramah. Alright, so itu saja. Terima kasih tuan-tuan, minta maaf ada tersalah bahasa, tergurau dan sebagainya. Moga-moga bermanfaat. Macam tu je kita berhenti, macam tu je lah. Nak buat macam ni lagi kan? Kan ada cara makan-makan lepas ni. Okay, moga-moga Allah sampaikan kita pada malam Al-Qadar dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.